15 lagi badan bukan kerajaan NGO hari ini tampil memberi amaran kepada pihak pembangkang agar tidak bersikap pilih bulu dan sentiasa menuding jari terhadap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM demi kepentingan politik mereka. Amaran tersebut disuarakan Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM bersama Pertubuhan Permuafakatan Majlis Ayahanda Malaysia dan NGO-NGO lain. Terdahulu mereka menyerahkan memorandum sokongan sebanyak 4 muka surat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abu Kasim Muhammad di Putrajaya. Ia disampaikan penasihat PPIM Tunku Azwil Tunku Abdul Razak. Diikut kehendak dia je. Diikut warna dan corak dia. Dia cuba mewarnai dan mencorakkan cara SPRM untuk mengambil tindakan. Itu kami fikirkan adalah yang tak baik sekali sebagai double standard. Mereka juga menyarankan SPRM agar tidak menjadi kambing hitam kepada mana-mana kumpulan atau individu yang cuba mengambil kesempatan.